Korang bayangkan ada satu mamat ni tengah nak solat kat sebuah hotel kat London, tiba-tiba kena halau. Dia dilarang terus, tak kasih solat kat situ. Kalau kita ni orang biasa, paling kuat pun kita tarik muka, mumble seorang-seorang, lepas tu keluar cari tempat lain sambil hati tengah panas, kan? Tapi mamat ni bukan kaleng-kaleng punya orang. Nama dia Asif Aziz, seorang bilioner hartanah kat sana. Dia tak ada nak gaduh mulut ke, nak viral-viral ke apa. Dia relax je, tapi dalam diam dia buat langkah yang buat semua orang terduduk. Dia pergi beli terus hotel tu. Bila dah jadi hak milik dia, korang rasa dia buat apa? Dia tak biarkan hotel tu macam tu je. Dia tukarkan bangunan ikonik tu, yang orang panggil Trocadero kat kawasan Elite West End tu, jadi sebuah masjid. Asif Aziz yang orang panggil Mr. West End ni memang betul-betul tunjuk taring. Masjid 3 tingkat yang dia bina tu boleh muat dekat 390 orang jemaah sekali solat. Walaupun mula-mula tu ramai juga orang tempatan kat sana, bising dan membantah, tapi sebab dia ada pengaruh dan ikut segala proses yang betul, akhirnya pihak berkuasa kat Westminster bagi juga kelulusan. Cerita ni sebenarnya nak buka mata kita semua. Nampak tak betapa pentingnya kalau kita ada kekuatan ekonomi? Bila duit ada, ilmu ada, suara kita orang tak boleh buat main. Kekayaan kalau kita gabung dengan iman, dia jadi satu alat dakwah yang sangat padu. Kita tak payah nak merayu-rayu atau mengemih kalau kita sendiri yang pegang kunci kawasan tu. Sebab itulah, kejayaan dunia ni bukan setakat nak melawa atau nak menunjuk harta kat media sosial je. Kejayaan tu sebenarnya benteng untuk maruah kita. Bila ekonomi kita kuat, orang tak berani nak pijak kepala kita sesuka hati. Jadi, jomlah kita usaha bagi jadi hebat, bukan untuk diri sendiri je, tapi untuk jaga maruah agama dan bangsa kita juga.